Welcome back to my channel, guys. Kita baru saja sampai di kebun. Kita hari ini pusing-pusing kebun dulu. Setelah cuti lama tak tengok kebun, cuti tahun baru. Hari ini kita tengok kebun dengan buah. Kita baru sampai, guys. Ngabas kebun, guys. Seberang tu nak ambil pisang pun boleh. Kita sudah sampai di kebun. Kita tengok buah-buah, sayur-sayur yang ada dekat kebun hari ini. Kita lama cuti tahun baru ni. Beberapa hari sudah tidak jenguk ke kebun. Buah di kebun. Dapur kita pun lama sudah tak berasap. Dapur kebun ini, ya, lama sudah tidak menjenguk ke sini. Langkau sudah terbiar. Lepas ini kita nak uruskan lagi langkau ini. Ini tak ada buah. Buah dia tak lebat ada, tapi tak banyak lah. Tak banyak. Di sebelah kebun ini tak jauh sini ada sawah padi juga. Di bawah tu ada sawah padi. Ini dulu ialah kebun lada lah. Kebun lada, tapi sekarang lada dah tak ada. Kita tanam buah-buahan di sini. Dan atas tu lah Pan Borneo Highway. Seperti jalan saja. Buah kelapa. Banyak buah kelapa juga.
buah-buahan, tapi belum ada buah lagi. Di bawah itu adalah sawah padi. Buah ada sikit-sikit saja. Sedap. Ya. Inilah sawah padi kita, guys. Dekat saja dengan kebun. Okey. Dah tumbuh. Sudah sesi untuk merumput pun sudah. Seberang itu sawit. Ladang sawit. Siapa yang belum pernah tengok ladang sawah ataupun ladang padi, ya dia sawah padi guys. Di tepi kebun saja. Aktiviti hujung minggu kita, aktiviti masa cuti hujung minggu, masa kita senang-senang, ada free time di kebun. Okay, stay tune, kita sambung lagi nanti guys. Narai macam ni, buang kalak. Kita tengok buang kalak ni. Narai sebenarnya ke buah, nampak ni tak apa. Oh, ini orang Kalau kuat. mah buah. Orang kuat kita. Tahu? Yang banyak membantu kita di kebun. Itu dia buah dia. Dia sudah tebang semua. Dia tumbang sendiri. Tumpang sendiri. Tumbang sendiri. Inilah Kalau buah mayo dia. ni buahnya tumbang. Enggak kan? Nampak? Dia main kan buah dia mudah ni. Oh, patutlah. Buah kalak. Ya. Ini dia sudah tumbang, sudah ditebang. Inilah buah dia, buah kalak. Dalam bahasa Iban, buah kalak. Okay guys, stay tuned. Ringgit. Banyak mari 3 ringgit. Ya udah di tau nama ya.
Guys, ilan na yun to guys? Ito guys. Kita terpaksa tebang pohon dia. Dah terlalu tinggi. Susah kita nak ambil buah dia kalau sudah terlalu tinggi. So inilah cara dia. Kita tebang pokok dia, baru kita boleh ambil dahan-dahan buah ini. Nih. Ya. Itu saja cara untuk kita ambil. Kalau tidak, kita paksalah naik atas pokok tu. Agak susah sikit sebab pokok dia sudah tinggi. Ni macam ini. Jadi kita tebang sajalah. Baru kita ambil buah dia. Nah, ini yang kita sudah tebang. Tapi ini belum masak lagi lah. Ada yang sudah masak, ada yang belum lagi. Buang kalak. Kita tengok lagi nanti. Kalau sempat kita tebang lagi. Saya. Ya mas kalau aku di situ kalau ini. Tapi menua besi air sungai kalau Nó ni kau dah ada. Oh, itu nó. Ini là không ini hay là. Nó ini apa pun. Ini daun sabong dalam bahasa Iban. Kalau dalam bahasa Melayu tak tahu macam mana nak sebut daun ini. Dia kalau kita masak sup saja. Daun belinjo. Daun Belinjo. belinjo. Cara kita ambil dia, ambil yang Muda. daun dia yang masih muda-muda, jangan ambil yang sudah pencen tu, yang sudah tua-tua tu. Okey, daun sabong dalam bahasa Iban. Buah rambutan sudah berbuah. Paku pakis pun ada. Dah masak ni. Tengok ni. Ya. Kita makan terus. Fresh. Ini fresh. Fresh dari kebun ni. Manis guys. Fresh dari kebun. Rambutan kopi guys. Nah, Ada tehok. tengok ni. Wah. Banyak sangat rambutan guys. Ambil. Ini sendiri guys. Kita petik sendiri guys. Ya. Oh, panjang itu. Ini anak sekolah baru. Baru anak sekolah. Ni dia. Kita makan terus. Sudah mansau guys. Okey.
Kita cari lagi. Oh ya. Coba tolong buka. Ini buah durian Belanda. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, saya ingat buah apa ni. Okay, belum masak lagi lah. Masih kecil lagi. Tunggu dia masak lagi. Ini bagus untuk kesihatan ini. Memang bagus. Ya. Semuanya ada di kebun. Oke, terus makan guys. Ini buah cempedak. Buah cempedak. Ada yang sudah masak, ada yang masih lagi mentah. Lama sudah kita tidak pergi ke kebun. Lama sudah tak ambil buah dia. Banyak yang sudah masak lah. Ada pohon yang masih mentah lagi buah dia. Ini dah masak. Ini kalau tak diambil memang haiwan lain yang akan datang ambil makan dia. Ini buah durian Belanda ni masih kecil lagi. Tunggu masa untuk kita ambil dia, tunggu dia besar lagi. Kalau ke kebun memang makan buah kenyang. Makan buah saja sudah kenyang. Minum air kelapa sudah kenyang. Video apa? Naik sepeda kakak. Okey. Oh, buah dia. Oh. Ni memang sudah masak merah. Terus makan. Okey. Buah kelapa guys. Tiga, empat. Ni kalau haus memang bagus ni. Tengok ni. Pos ini memang berpengalaman. Jauh menua dia. Ni orang kuat ini. Ni memang kalau haus memang best guys. Panas. Minum ini memang hilang haus terus. Terus kopi. Kita minum air kelapa tengah hari ini, petang ini.
semuanya fresh kalau di kebun. Okey, itu dia. Ya, mana? Kita minum air kelapa muda. Terus masih fresh dari kebun. Nih dia punya pohon nih. Ya. Oke guys. Oke guys, kita sudah nak beredar, sudah nak balik. Cuaca dah tak elok. Kita dah bawa sayur dari kebun, kita sudah bawa buah-buahan dari kebun. Dan kita nak balik. Tengok cuaca di belakang tu dah mendung. Okey, ini ialah Man Borneo Highway. Memang sibuk jalan ni. Okey, ni kebun kita. Tepi jalan saja, senang untuk kita bawa buah-buahan, senang untuk kita bawa sayur. Tepi jalan saja. Okay guys, stay tune. Kita sudah nak beredar. Cukup untuk hari ini. Setelah bercuti sekian lama, tahun baru ini kita balik ke rumah panjang dan jenguk kebun kita. Alright, thank you. Dan jangan lupa untuk subscribe, share and follow channel saya, Jeffrey Official. Selamat tahun baru juga guys.